Come on. Sikit lagi. Starting point. Orang dia menghalang tak bagi pergi. Masuk wanita-wanita itu wanita-wanita dewasa. Masuk wanita itu juga wanita yang tahu menjaga maruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 3 bulan November 2025. Kami di Kampung Ronggolis Tuaran, Bukit Kapur, Bukit Kapur, Kampung Ronggolis Tuaran. Okay, jauh sikit daripada rumah, dalam setengah jam perjalanan tadi. Kami bertiga je, saya, wife dan Hadis Hidayat. Okay. Banyak kawasan kebun getah. Jadi kami mula hiking jam 7 pagi tadi. Mula jalan tar, jalan simen, bukan jalan tar, jalan simen. Selepas beberapa ketika baru jumpa jalan trek. Ini pun macam laluan Hailak ni. Laluan Hailak. Seperti yang ditunjuk dalam video kami tadi ada tangki ni. Ini betul lah ni. Main dari trek atas, kena naik ke atas lah. Ni yang trek ke kiri tadi lah, ke atas. Ini pun landmark. Maknanya trek kita adalah betul. Tanda dia, tak ada tangki dua. Ada saya, mungkin orang lain tak setuju dengan saya, wallahualam. Tapi kalau di Borneo ni, kita walaupun tempat tu kita tak nak masuk, kita confident sikit nak masuk tanpa perlu guide. Sebab satu, diketahui biasanya kat Borneo kita tak jumpa Maybank. Maybank tak ada kat sini, di Kepulauan Borneo. Wallahualam, setakat saya tahu Maybank tak pernah jumpa. Tak ada sejarah pun yang nyatakan ada yang kena dengan Maybank ke. So kita tak risau bila nak hiking dekat Kepulauan Borneo ni. Kecuali yang merayap kat jalan, kat tanah tu, tu ada lah. Okay. Wallahualam bisawab. Hari ni tak ada yang ikut kami. Tapi ada benda lain yang ikut kami. Ni. Ni. Ni ikut kami ni. Okay, semakin melalui kawasan semak. Mungkin tanda sampai puncak kot. Semakin menghampiri.
time apa cari track guna drone. Tak jumpa jalan, so orang guna drone. Gua nampak baru jumpa puncak lah. Berangkat melepasi kawasan semak Samun tadi. Okay, kat bawah tu pokok resam. Ni jumpa balik kat hutan. Come on. Sikit lagi. Sikit lagi. Depan tu je. Sampai. Wah. Okay, alhamdulillah 8.27 pagi berlatar belakangkan Gunung Kinabalu kat belakang tu. Kami selamat sampai di puncak Bukit Kapur Tuaran. Bukit Kapur Unlock. Banyak tu padi di seluruh raya. 300, puncak ni pun sama juga 360 darjah. Tengok antara puncak yang bukan pilihan lah. Bukan pilihan naika. Ya, jarang orang datang sini. Kami bertiga je ada tadi. Kat bawah pun kampung pun tak nampak. 360 lagi. Okey. Masa untuk pulang. Lapar sudah. Saya tak nak bawa Marisa ini. Hati abang tu kata naik satu hal, kena gedah buka jalan, turun pun sama juga resam ni. Ikut jalan yang sama je. Merangkak aja. Dia ada titik. Tu patahkan tu. Patah aja. Tanya. Hutan-hutan yang jarang orang masuk ni, janganlah pakai lengan pendek.
Jangan ada pakai singlet. Memang cek pasar lah. Okey, dah habis hutan lesam, alhamdulillah. Jumpa balik. Cek hutan lah.